Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaunselor Luqman dan hari ini kita akan menyelami satu realiti yang kian meresap dalam hidup mahasiswa, iaitu ketagihan media sosial hingga membawa kepada pengabaian ibadah dan tanggungjawab diri. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Ada apa tu Syahir? Cikgu, saya ada masalah ni cikgu. Boleh ke saya nak luar sikit cikgu? Boleh. Sila duduk Syahir. Okey, masih cikgu. Ya. Oh, saya. Okey Syahir, terima kasih kerana hadir. Saya hargai kerana awak ni untuk berkongsi pada hari ini. Boleh saya tahu ataupun boleh awak ceritakan apa yang sedang berlaku dalam hidup awak sekarang ni? Begini cikgu. Saya ni makin lama setiap hari saya lalui, saya rasa macam hidup saya ni kosong. Sebab tiap-tiap hari saya habiskan masa saya ni kelapa je cikgu. Duk main scroll TikTok, scroll IG. Dia saya rasa macam hidup saya ni memang tak ada manfaat cikgu. Dekat tu hair pun saya kadang-kadang pergi, kadang-kadang saya pun hilang. Jadi saya rasa sangat kosong cikgu diri saya sekarang cikgu. Saya faham. Awak sedar tak situasi ni dia memberi kesan kepada kehidupan sehari awak? Awak sedar tak benda tu? Sedar cikgu. Jadi sebab saya sedar tu lah cikgu, saya rasa macam kecewa cikgu dengan diri saya cikgu. Saya kecewa. Tapi pada satu sudut dalam hati saya ni, memang saya nak berubah cikgu. Saya nak berubah sangat-sangat. Saya nak jadi orang baik cikgu. Okey. Boleh awak kongsi ataupun share lah perasaan sebenar awak ni bila awak scroll lama-lama media sosial ni, TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain lah. Apa perasaan awak? Mula-mula tu cikgu dok, saya rasa suka. Mula-mula saya pergi telefon tu, saya suka cikgu. Tengok berita, tengok orang tu share pasal family. Tapi mula-mula tu je lah cikgu. Lepas tu saya rasa kosong. Saya rasa nyesal. Saya rasa bazir sangat masa saya. Sebab ni ke 8 je berlalu gitu ya cikgu. Jadi awak nak kata sini media sosial ni bagi awak jadi tempat awak lari daripada realiti lah. Betul cikgu. Betul sangat-sangat. Jadi apabila saya lari daripada dunia realiti ni, efek dia saya rasa gelisah. Walaupun saya dah pegang telefon, permula dia okey cikgu. Tapi apabila saya pegang lama-lama, saya rasa gelisah, saya tak ada rasa keyakinan untuk berjumpa dengan orang. Hubungan saya dengan Tuhan pun makin lama makin jauh cikgu. Okey. Syahir, saya sangat hargailah keterbukaan awak ni. Dan awak kena percaya pasal langkah pertama dalam mujahadah ni adalah sedar dan mengakui kelemahan diri. Itu tanda Allah ni masih memberi cahaya kepada awak untuk berubah. Okey, dalam Islam ni kita diajar untuk mengenal dan mendidik nafsu. Dia orang panggil mujadalah an-nafs. Bermaksud perjuangan melawan dorongan hawa nafsu. Termasuklah kebergantungan berlebihan terhadap hiburan digital. Allah ada ayat dalam Quran. Dari surah Al-Mu'minun ayat 3, maksud dia dan mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Awak kena hadir ayat tu molek. Cikgu, saya rasa gapo ayat cikgu beri tu, cikgu baca saat ni memang kena cikgu dengan jiwa saya cikgu. Memang kena, orang panggil kena motek cikgu. Saya terkesan sangatlah dengan ayat cikgu baca tadi. Okey, awak boleh ubah cara kehidupan saya awak ni dengan awak mengosongkan tabiat buruk ni sedikit demi sedikit. Dia tak boleh buat sedebok lalu. Sedebok ni orang panggil secara drastik lalu. Dia kena sedikit demi sedikit. Awak boleh tukar tontonan hiburan awak ni ataupun awak main gadget ni
dengan tazkirah pendek kepada tazkirah pendek, awak buka YouTube. Macam dari TikTok pun ada tazkirah pendek gitu. Lepas tu awak baca Al-Quran ayat, lepas tu awak baca Al-Quran 5 kali ayat kau semuka sehari pun tak apa dah. Awak isi masa gitu. Lepas tu pagi-pagi tu awak jangan tidur. Kalau awak bangun awal pun awak jangan buka telefon lagi. Awak dahulu ke amal ibadat dulu, seperti mai duha, solat duha 2 rakaat. Macam tu. Okey cikgu, saya cubalah. Saya cuba ikut gapo nasihat cikgu bagi. Saya cuba buat secara perlahan-lahan. Semoga Allah bantulah usaha murni saya ni untuk mendekatkan diri kepada dia dan tak bagilah kata kosong kehidupan saya sebelum-sebelum ni. Okey. Sekarang ni kita lihat daripada sudut psikologi pula. Saya guna teori integrasi, teori CBT, yakni Cognitive Behavioral Therapy. Dalam CBT ni kita tahu fikiran membentuk perasaan dan perbuatan. Contoh, bila awak fikir saya bosan, saya perlu buat TikTok. Awak buka, lepas tu awak rasa puas kejap, tapi lepas tu awak mai rasa nyesal. Betul cikgu. Setiap kali saya buka gitulah, cikgu goyak lah saat ni. Mula-mula main tu suka, dah lama-lama rasa nyesal, tutup phone, rasa bersalah, rasa kecewa lah dengan diri, duk bazirkan masa dengan gitu ya cikgu. Lepas tu, jadi kita kena ubah skrip pemikiran tu. Kita kena ubah mindset kita ni. Kita ubah dengan gini, saya boleh berehat, tapi saya ada pilihan lain, pilihan yang lebih baik untuk masa saya. Awak kena fikir gitu. Bila awak ubah cara fikir awak, mindset awak ni, perasaan dan tindakan tu pun boleh berubah. Faham cikgu. Jadi saya ni kena mula dengan fikiran lah kira ni. Kena ubah situ dulu. Jadi baru berubah belakang selepas-lepas tu Ya. lah. Okey baik cikgu, saya faham cikgu. Untuk cara untuk langkah awak ni, untuk awak ubah apa panggil apa dah, tindakan awak, tingkah laku awak ni, untuk ubah benda tu, awak melalaikan belakang tu, kita buat bina pelan ringkas. Awak setuju untuk catat masa penggunaan media sosial sepanjang minggu? Setuju tak benda tu? Boleh cikgu, boleh. Saya try lah, saya try cuba. Awak kena buat pelan ringkas untuk catat masa penggunaan media sosial awak. Awak kena biar ada jadual lah. Masa mana awak buka TikTok, masa mana tu, masa mana hiburan, masa mana sosial. Lepas tu, kita tetapkan matlamat smart. Contohnya, kita kurangkan TikTok kepada 1 jam sehari. Sebelum ni awak main 5 jam, 2 jam sehari ni. Awak kena kurangkan TikTok tu kepada 1 jam sehari. Lama kelamaan awak rasa terbiasa dah tengah tak ada TikTok ni. Lepas tu awak kena gunakan screen time tracker. Dalam tempat awak apa ada screen time kan? Betul. Awak guna benda tu. Lepas tu mulakan sedikit demi sedikit. Supaya saya tadi lah. Tak boleh berubah secara drastik lah tu. Okay. Selepas tu saya awak buat gini ni supaya ibadah dan akademik awak ni lebih stabil. Kiranya tak ada lah masa awak ni lebih kepada media sosial, hiburan semata-mata. Awak, saya cadangkan tempoh ni awak dalam masa 2 minggu, yang ni 14 hari. Awak terang dulu dah buat dalam masa ni. Macam tu. Jadi pas saya dengar cara cikgu bagi saya tu, saya rasa pendekatan yang cikgu bagi tu kena dengan diri saya. Saya boleh try follow, saya try boleh rancang dulu seperti yang cikgu ajar. InsyaAllah cikgu. Lalu saya cuba dengan sedaya upaya saya. Okey. Hak tu pasal hak pelan ringkas, pasal matlamat smart. Hak ni dari sudut agama lah pula. Dari sudut agama ni awak boleh buat, awak sertai usrah mingguan. Awak isi masa dengan usrah mingguan. Solat berjemaah sekurang-kurangnya sekali sehari. Tak boleh 5 waktu pun, awak boleh buat sekali sehari, ambil 1 waktu. Macam tu. Solat berjemaah. Lepas tu luangkan masa tanpa gadget. Kiranya sebelum awak tidur tu, awak kena, mindset awak tu kena kata, sebelum saya tidur saya tak boleh guna gadget. Awak tak boleh tidur dengan menggunakan gadget.
awak kena avoid lah benda tu. Lepas tu awak boleh baca mak surat atau doa sebelum tidur. Mak surat ni awak boleh buat lepas ada maya asar ataupun selepas mana main subuh. Kalau macam sebelum tidur tu, saya nak baca al-Mulk okey ke cikgu? Tu okey juga. Awak boleh jadikan amalan. Jadi insya-Allah cikgu, saya try lah. Saya cuba secara perlahan-lahan ikut apa cikgu nak, ikut apa cikgu sarankan kepada saya. Gitulah cikgu. Awak kena tahu Syahir, awak ni tidak bersendirian dalam perjuangan ni. Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa bersama dengan hamba yang mahu berubah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Macam tu. Jadi terima kasih lah cikgu atas semangat cikgu bagi, dorongan yang cikgu bagi. Saya rasa lebih ringan lah. Dan saya rasa ada sinar harapan, sinar baru harapan kepada diri saya untuk saya mulakan langkah untuk saya berubah lah cikgu. Sama-sama Syahir. Kita sesi kaunseling kita berakhir di sini je. Okay, kita akan susulan minggu depan ya. Teruskan mujahadah dan jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah berhenti berusaha. Okay, Syahir, kita jumpa minggu depan. Okey baik. Terima kasih banyak. Ketagihan bukan akhir segalanya. Dengan kesedaran, bimbingan dan kekuatan spiritual, perubahan pasti boleh berlaku. Jom kita semua muhasabah diri. Kerana hidup ini terlalu singkat untuk dibazirkan dengan perkara yang sia-sia. Semoga video ini memberi manfaat. Jangan lupa kongsi kepada rakan yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.